Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja. Salam satu Malaysia. So, ada seorang abang ni minta saya review Myvi ni. Mungkin Myvi ni saya dah review banyak kali. Mungkin tak lebih detail. So, hari ni saya nak lebih detail sikit pasal Myvi ni. Okey, so kat depan mata kita sekarang ni ada Myvi 1.5. 1.5 pula. 1.3 EZ sahaja. Ini tahun 2005. Kereta ni transmission automatic. So Myvi ni saya lepaskan dengan harga body sahaja. Myvi ni apa yang abang akan nampak kat sini, saya dah bagi dengan tinted. Ni saya dah bagi dengan apa orang panggil, door visor. Tinted belakang memang gelap 0% terus tinted. Cuba nanti kalau abang kakak beli dengan saya kereta Myvi ni, tinted tepi ni saya akan buka balik. Saya akan buka, saya akan push pakom. So kat depan ni tak adalah tinted. Tak adalah abang dapat dalam keadaan gelap macam ni nanti. So dia akan cerah balik. So apa yang abang akan nampak lagi dengan Myvi ni. So Myvi ni dia pun saya dah checkkan dia dengan warna silver. Warna silver dia macam silver macam mana nak cakap silver berkilat lah. Silver macam ala-ala metalik gitu, boleh tengok macam silver metalik. Memang cantik lagi Myvi ni. Saya pun suka lagi. So tayar dia pun 80%. Dia pun dah siap, rim pun saya dah check balik warna hitam, boleh tengok tayar bunga tebal, 4 bunga tebal. Belakang pun cantik. Tengok pada bahagian keliling dia boleh tengok semuanya cantik lagi. Ni spoiler dia bang. Ni spoiler dia. Dia tak sama dengan Myvi SE. Myvi SE spoiler dia nampak ranggi sikit. Myvi ni spoiler dia macam ducktail . Ini orang panggil ducktail . Ducktail dia nampak keluar sikit nampak. Masih lagi cantik, memang kemas lagi . So itulah dia pada rupa paras dia. Yang luar kalau abang akan nampak. Tengok pada dalam dia pula. So siapa berminat boleh WhatsApp, boleh call saya sampai dapat untuk dapatkan detail lebih lanjut pasal Myvi ni lah. So ni dia pada bahagian dalam dia. Dalam dia full original, saya tak ada ubah apa-apa pun. Semuanya cantik lagi Kerusi, semua kerusi sini semua cantik lagi lah. Sampai belakang cantik, cuma kerusi ni je. Kerusi ni abang kena balut balik. Kerusi ni kena balut balik. Kerusi ni yang kerap pakai. Kerusi lain dia tak kerap pakai. Kerusi tu je nak kena buat balik. Yang lain semua cantik, tak ada masalah. Boleh tengok. Seat belakang kemas lagi. Dalam semua cantik. Tak ada masalah. Door trim dia pun kemas. Kita tak ada masalah. Masih lagi cantik. Masih lagi cun. Ni kita tengok enjin pula. Enjin ni pun smooth lagi. Mounting semua cantik. Vibration pun kurang. Abang kakak jangan takut. Kereta dijamin boleh jalan jauh. Mantap buat. So inilah dia pada bahagian enjin dia. Cantik lagi bang. Kemas lagi. Boleh tengok kita dekat. Enjin kemas.